Nama saya Nurul Azian binti Muhammad. Nurul Azian binti Muhammad. Okey. Saya berasal daripada Perak tapi menetap di Jalan Kuala Kedah, Al-Usta. Sebelum ni saya belajar di Kolej Industri Pendidikan Selangor. Ambil jurusan DBS, Impens. Saya ambil Diploma in Business Study. Okey. Tanya apa lagi? Cita-cita? Okey, cita-cita saya nak menjadi pensyarah dalam marketing, insya-Allah. Family, ayah saya bekerja sebagai juru enjin laut di Jabatan Laut Kuala Kedah. Jabatan Laut Kuala Kedah. Jabatan Laut Kuala Kedah. Okey. Saya ada 4 orang adik-beradik. Mak saya tak bekerja. Mak saya seorang suri rumah. Saya ada seorang abang dan 2 orang adik lelaki. Nurul binti Sebari. Dari Arau, ambil investment analysis. Lepas tu saya dah Langkawi. Cakap apa ya? Daripada Langkawi? Langkawi. Diploma, ambil DBS ke? Dot di IIA. Di IIA? Di IIA. Okey. Asal daripada Arau? Asal Arau. Asal Arau. Okey. Cita-cita? Cita-cita saya nak jadi inspektor polis sebenarnya. Inspektor polis sebab tinggi ya? Tak lah, sebab minat dari dulu lagi. Family background sikit? Bapak saya dah retired bomba airport. Airport mana? Airport Langkawi. Langkawi. Nama saya Fahani binti Baidin. Mak tak kerja apa. Saya rumah je. Dari Al-Usta. Dulu kampus mana? Kampus Arau, di IIA. Di IIA. Ya. Okey, cita-cita? Cita-cita nak jadi lecturer. Family background sikit? Ayah saya bekerja sebagai peniaga dekat Pekarabu. Mak saya suri rumah je. Dekat berapa ni? Dekat apa ni? Tingkat 2. Dekat 2. Negara apa? Negara Kuih Muih. Kuih Muih. Ya. Oh. You orang mana sih? Orang Kedah. Ya. Serius orang mana? Nama saya Umi Kalsum binti Abdul Hamid. Umi Kalsum. Ya. Asal dari Al-Usta Kedah. Dulu study kat sini juga, ambil Diploma in Business Study. Lepas tu Family? abang saya kerja jaga sekolah dekat rumah. Lepas tu dekat Al-Usta. Mak tak kerja apa, suri rumah. Cita-cita? Cita-cita saya nak jadi nak kerja dekat bank. Nama saya Suraya binti Abdul Rahim. Berasal daripada Pulau Pinang, Suruhanjaya. Sebelum ni belajar kat UiTM Kedah juga, kos DPS. Okey. Cita-cita nak jadi apa? Cita-cita nak jadi pensyarah ke kan? Pensyarah ya. Okey, family sikit. Family, saya anak kedua daripada 2 orang. Saya ada seorang kakak. Abah saya kerja dekat MSM Kilang Gula Seberang Perai. MSM? Apa? Kilang Gula, Malaysia Sugar. Malaysian Sugar. Mak saya tak kerja. Saya kerja kat KL. Nama saya Setiaja binti Hasan. Asal dari Jitra Kedah. Dulu study dekat sini, ambil Jitra dekat Pada Batas. Dulu study Diploma in Banking kat UiTM Kedah. UiTM Kedah. Cita-cita nak jadi apa? Cita-cita nak jadi, dah ambil marketing ni, nak jadi marketer lah yang bagus. And then family background je? Family background, saya mempunyai 5 orang adik-beradik. Saya anak bongsu. Bapa masih ada? Bapa Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fauzlina binti Ramli. Ya, Fauzlina. Okey, asal dari Jitra. Dulu ambil Diploma in Banking dalam di sini juga, UiTM Kedah. Jitra kat mana? Jitra dekat Jalan Tok Kesok. Dekat Markapah. Oh. Masuk dalam tu. Adik-beradik 4 orang, anak kedua. Ayah pesara, ibu suri rumah. Pesara mana? Pesara tentera. Ya. Cita-cita? Cita-cita nak sambung lagi tinggi, insya-Allah. Nama saya Nur Baizura. Berasal dari Pulau Pinang. Kelugor. Okey. Dulu Diploma in Banking dekat UiTM Merbuk. Parents? Ayah masih lagi bekerja. Ibu di mana? Kerja kat mana? USM sebagai pembantu makmal. Ibu suri rumah. Saya anak ketiga dari 4 orang adik-beradik. Okey. Azali, asal lecturer. Al-Usta Kedah.
Kat mana Ustaz? Dekat Taman Cengal 8 dekat Jalan Datuk Kumar. Okey. Lepas tu diploma in banking UiTM Kedah. Yang Kedah dulu. Okey. Adik-beradik 6 orang. Okey. Cita-cita? Manager. Manager. Ya. Bapak kerja apa? Bapak dah meninggal. Meninggal. Mak kerja. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hidayah binti Mahazir. Okey. Hidayah. Ya. Okey. Berasal daripada Pendang, Kedah. Pendang. Dulu study dalam diploma in banking dekat UiTM Merbuk. Family background. Family background. Bapa ayah Mak Hazir bin Ahmad bekerja dulu sebagai seorang tentera TUDM dan sekarang sebagai pesara. Mak Ropisha binti Abdul Rahman sebagai suri rumah sempurna masa. Cita-cita? Cita-cita insyaAllah kalau boleh nak jadi seorang eksekutif bank yang berjaya. Muhammad Hazim bin Romli. Yeah. I come from Jitra, Kedah. Kampung Pelonyak. Pelonyak. Before Tunjang. Near Tunjang. Pelonyak Tunjang ke mana? Before Tunjang lah. Near Tunjang. School. Yes. Sekolah menengah Pelonyak. Your previous university? University College Politek Mara Bangi. College Politek Mara. Yes. In what diploma? Diploma in Business Study. Business Study. Okay. What's your ambition? My ambition is to be a hopefully bank manager. My name Nur Ashraf bin Mukhtar. Nur Ashraf. Ashraf. Yes. Bin Mukhtar. I'm from Sungai Tani. You're from Sungai Tani. Yes. Taman Keladi. Yes. Before this, I'm a UiTM Kedah in DBS. Yes. Family background? Family background. My father is a commandant at Serenti. Pusat Serenti? Yes, Sungai Tani. Chief there? Yes. Okay. And my mother is a teacher at Sekolah Menengah Ibrahim. Yes. Teaching in what? In lukisan kejuruteraan. Lukisan kejuruteraan. Yes. Okay, so my name is Muhammad Afif. I'm from Muhammad Afif. Afif. Yeah. Okay. I'm from Penang, Seberang. Before this, I studied at Institut SMB Putra Pulau Pinang. IYBPP. Yeah, YBPP. In what? In Diploma in Business Studies. Diploma in Business Studies. Yeah. Okay. Your family background? My father worked as a businessman and my mother as a housewife. Doing what business? Construction. Construction. Yeah. Okay, go ambition. Assalamualaikum. My name is Muhammad Nazrul Shahril bin Ramli. Nazrul Shahril bin Ramli. Before this, I studied at UiTM Arau. DBS. Okay. I'm from Pendang, Kedah. Pendang, Kedah. Yeah. Your family background? Family background. My father name Ramli bin Haji Dawud. He businessman. My mother doesn't work. What kind of business? Food store. Food store. Yeah. In Pendang. In Pendang. Okay. Your ambition? My ambition is to become a lecturer. Lecturer. Okay, thank you.